Ada tak cara mereda ke baby menangis? Baca pakku, kuliah, ku Allah, ku yang falak, ku anzinah. Ya budak menangis ni kita kena tengok juga, jangan gaduh nak japi kat rugi air liu. Ya budak kalau menangis tengah malam ni kita tengok dia nak susu, so. Nak susu kau lapar, budak lapar baca ayat Quran pun dah lapar, dia nak selok pun dulu. Jadi pertama tengok nyusu tu. Kalau nyusu sudah dah, tengok dia tu. Dia jerit tu lagu mana? Kalau berekok kaki dia terekok kaki. Okey, budak tu masuk angin perut. Tu dia kata perut. Boh. Oh, masuk angin. Masuk angin tak sedut japi lah wewe, buat malu kau orang. Nah, ambil minyak nyunyi kau, minyak telung kau ke buat comor di perut, lepas tu comor di labu betis. Jangan tarik budak tu tengah duk rekok tu, dia tarik betul kaki budak. Oh tu horak perut budak. Tu masuk angin dia panggil. Budak dia tak boleh royak, orang sakit perut. Dia tak jerit je. Pertama susu, kedua angin. Lepas tengok jamuh atas belakang dia. Yang atas belakang ni. Kalau panas ada terembah. Dia main ngabel dia kau kakak dia terembah. Terembah dia tak royak. Main tu kau budak-budak yang dulu dia ada lah macam-macam terembah. Berarti budak ni terembah kalau panas kat ni. Dia ada kesok mana-mana ni kesok tengok jamuh. Kalau dia jerit kejam mata, ada benda luar. Tu lagu tu. Kalau tak ada gapo-gapo, ambil air, basuh tangan, comor di kepala. Tak dikipas, kau coba tepuk sikit, jangan aja tak atas. Insya-Allah tidur. Kalau dia tak ada gapo-gapo, dia nak tidur, dia panas kau gapo, comor air di kepala, lepas tu tepuk-tepuk, insya-Allah tidur. Kalau dia jerit kejut mata, wah jerit ataupun tengok kau bela kau bucu mana-mana kau, ataupun tengok muka ayah dia kau jerit, wah nah muka dia sepatu dah. Baca pakku, kuliah senapah, ku Allah senapah, baca senapah siup. Buat tangan ni kecil gini, kecil sikit lubang ni. Kecil lubang ni siup. Biar penuh ayat Quran dok ni, comor daripada kepala sampai ke bawah. Niat tutup semua pandangan dia kepada benda-benda lagu ni. Insya-Allah senyap budak tu. Bukan kata sup senyap lalu, maknanya kau reda. Nah. Ada sekali hamba tu, nah, ada budak tu dia jerit. Wah, dia tidur maghrib. Awak kejut jerit. Wah. Bangunlah budak besar-besar jugalah. Kita pergi baca pakku sama siapa. Sapu senyap dia. Tanya apa jerit, dia kata masa dia tidur saat ni, dia kejut tengok toyo. Toyo warna hijau pakai spender warna pink dia kata. Budak ya. Spender warna pink, dok